Assalamualaikum, hai semua. Salam Ramadan kepada semua subscribers and viewers. Okey, untuk video kali ni saya nak kongsikan kepada anda macam mana cara nak buat baju kurung Riau moden. Okey, jadi video ni dah lama sangat ada yang request, cuma saya tak sempat nak buat. Dan kalau ikutkan saya nak buat sebelum puasa dan hari ni 1 Ramadan saya baru nak buat. Okey, jadi ini pola yang sedia ada. Okey, dalam envelope ni pola yang sedia ada untuk baju yang saya pakai ni. Okey, jadi disebabkan saya nak buat video, so saya kena buat pola yang lain untuk share pada anda semua cara nak buat baju kurung Riau moden. Okey, jadi anda kena ada pola, okey, pola moden. Okey, kiranya macam asas lah. Okey, pola moden ni depan, ni pola belakang, ni lengan. Okey, untuk pola saya ni, sleeve dia tinggi. Kepala lengan dia ni tinggi. Okey, jadi kalau kata anda guna pola basic yang biasa pun tak apa, tak ada masalah. Kita cuma nak ubah design saja. Okey, macam pola saya ni pola advance. Sebab tu dia punya pinggang ni naik. Bahagian pinggul ni pun naik. Okey. Tapi kita cuma nak ubah design. So first kali anda kena tekap pola anda. So saya akan tekap dulu pola ni. Okey, untuk depan dengan belakang. Okey, untuk lengan saya tak share sebab kita guna pola lengan yang sama. Okey, untuk bahagian yang nak ubah, anda boleh ubah bahagian pergelangan tangan kalau nak kembang. Kalau nak biasa pun boleh je, tak ada masalah. Okey, jadi sharing kali ni akan fokus pada baju bahagian hadapan dan belakang. Untuk lengan tu sebab lengan yang sama dan pola pun pola sedia ada. Okey, jadi untuk anda yang beginner, baru nak start, anda boleh tengok video-video yang lama, yang basic. Macam mana nak buat pola moden dulu, lepas tu baru tengok semula video ni. Okay, so first kali tekap dulu pola. Jadi ni pola yang saya dah tekap. Okay, jadi saya alih semua tanda untuk garis dada, garis pinggang, garis pinggul. Okay, untuk bahagian hadapan. Okay, untuk bahagian belakang pun sama juga. Okay, untuk garis dada, garis pinggang, garis pinggul saya tanda juga. Okay, jadi bila kita dah tekap pola semua, okay, kita terus pada step untuk ubah design. Okay, jadi first kali kita kena buat garis lurus. Okay, so garis lurus tu nak buat daripada mana? Okay, kita ikut ukuran bahu. Okay, contoh ukuran bahu saya ni bahagian hadapan 6/3/4. Okay, jadi saya ikut je. Okay, 6/3/4 ni, okay, saya tanda daripada hujung bahu hadapan. Okay, sehinggalah bawah baju. Okay, 6/3/4. Sehingga bawah baju. Okay, lepas tu kita sambungkan dulu. Maksudnya first kali kita akan buat garis lurus. Okay, lepas tu kita sambung. Okay, untuk pola bahagian belakang pun sama juga. Kita buat garis lurus. Okay, untuk ukuran saya ni bahu depan dia kecil sikit daripada bahu belakang. So tak ada masalah, kita cuma ikut je pola sedia ada. So untuk bahu belakang ni 7. Okay, jadi untuk pola sedia ada saya ni tak ada lebihan untuk dart. Untuk bagi cutting baju ni cantik, kita kena buat macam bentuk lah dart. Okay, jadi saya akan tambah 1 inci dekat bahagian pinggang. Okay, so saya tambah 1 inci. Okay, kemudian saya akan bentukkan semula. Okay. Okay, lepas tu dekat bahagian sini kita just bentukkan semula macam ni. Okay, jadi untuk bahagian garis baru ni, okay, saya tandakan bahagian kiri ni 0.5 inci.
bahagian kanan ni setengah inci. Okay, maksudnya yang bahagian sini yang saya tambah ni saya nak buang balik. Saya nak ukuran yang asal sahaja. Okay, jadi untuk panjang dak atas, daripada ukuran bahu ke mercu ni, kita cuma turunkan 1 inci. Okay, lepas tu kita gariskan je buat dart. Okay, dart ni kita akan buang nanti. So untuk yang bahagian bawah saya buat 4,5. Okay. Disebabkan nak bagi cutting dia tu cantik, so kita akan buang ni, so dia jadi cantik sikit lah cutting kat bahagian pinggang. Okay, jadi untuk bahagian bawah baju, okay, bahagian pesak. Okay, pesak bawah ni, saya akan buat 10 inci daripada garis baharu. Okay, okay, so saya tanda 10 inci. Okay, lepas dah tanda 10 inci, kita sambung. Daripada garis pinggang ke garis bawah baju, kita sambung. Okay, kemudian bahagian ni kita lengkungkan semula. Okay, nanti bahagian bawah ni kita akan adjust juga nanti bila dah siap baju. Ataupun bila kita dah siap pola ni. Okay. Okay, jadi ini pola untuk bahagian hadapan. Okay, ni pesak untuk bahagian kiri dengan kanan. Maksudnya dia mewakili depan dengan belakang lah. So yang ni kita akan potong nanti 2 keping. Okay, jadi yang pesak atas ni kita akan potong dia 2 keping juga. Okay, untuk kiri dengan kanan. Untuk bahagian hadapan. Yang ni pesak atas, hadapan. Okay, so ni pesak bawah, hadapan dan belakang. Okay, so ni tanda lipatan. Maksudnya bila kita potong kain tu dalam keadaan kain tu berlipat. Okay. So untuk kembang ni saya buat 10 inci. Kalau kata anda nak kembang lagi pun tak ada masalah. Boleh je buat besar lagi. Okay. Jadi yang saya buat sekarang ni hanyalah 10 inci. Okay. Jadi kalau ikutkan, ni dah siap tau. Sebab ada orang yang dia tak nak kembang banyak. Okay. Jadi untuk contoh baju yang ni, saya buat penambahan lagi untuk bahagian garis baru ni. Okay. Jadi, okay, kalau kata anda nak yang macam ni, dah kira siap dah. Boleh. Tak ada masalah. Boleh guna je terus pola ni. Yang ni buang. Okay. Depan belakang pun sama je. Okay. Saya tunjuk yang teknik yang kedua lah. Okay. Satu lagi kita nak buat dia punya flowy tu ada juga dekat bahagian garis baru ni. Okay. So, saya akan buat 2 inci. Okay. 2 inci kiri, 2 inci kanan. Okay. Lepas tu kita akan garis sambung dengan dart. Okay, nanti untuk bahagian sini bila dah siap baju dia akan ada sedikit flowy lah dekat bahagian sini. Dia kembang lagi lah. Okay, kalau memang macam step first tadi, yang ni saja pun dah kira okay. So kalau nak buat penambahan lagi pun okay. Okay, jadi untuk bahagian belakang pun sama juga. Kita akan buat step yang sama. Okay, untuk bahagian belakang ni memang pola asalnya ada dart. Okay, jadi kita tak perlu buat penambahan untuk dart. Kita cuma buang dart sedia ada tu. Setengah sini, setengah sini. So, kita cuma okay, so ni 4,5 juga. Okay, untuk bahagian bawah ni daripada garis baru kita tandakan 10 inci. Okay, so 10 inci sini. Okay, kemudian kita akan gariskan dari garis pinggang. Okay, untuk bahagian pesak atas ni, okay, dia kecil kat sini. So, saya nak buat dia sama dengan bahagian hadapan. Okay, jadi untuk hadapan ni 2 inci. So, saya akan
buat 2 inci daripada hujung dart ni. Saya akan buat 2 inci. Okay. Lepas tu bentukkan dulu. Okay, bentukkan dulu. Okay. Okay, jadi daripada garis pinggang ni, kita naikkan 1 inci. Okay, jadi 1 inci kat sini. Okay, daripada 1 inci ni, sambung ke garis bawah pesak. Okay, so sambung yang macam ni. Okay, so untuk bahagian bawah ni, kita garis je lurus dulu. Okay, lepas tu nanti kita bentukkan dia juga. Okay, jadi untuk bahagian pinggang ni, kita garis macam ni. Okay, jadi untuk yang bahagian pesak hadapan ni, okay, kita ukur. Kita ukur bahagian sini. Okay, ni 5 suku. So, sini pun kita buat 5 suku. Lepas tu kita gariskan macam ni. Okay, untuk pola bahagian belakang pun kita buat juga penambahan 2 inci pada pola badan, 2 inci pada pola pesak. Okay, kemudian kita gariskan saja daripada hujung dart bawah ni sampai sini. So, yang bahagian sini sampai situ. Okey, jadi dah siap dah pola untuk bahagian hadapan dengan bahagian belakang. Okey, untuk bahagian yang ada penambahan ni, dia ada 2 teknik. Satu, kita boleh buat dia macam ni. Untuk nak potong dia tu kan. Okey, ni dua-dua teknik ni dipanggil teknik slashing method. Okey, jadi yang ni biasanya orang panggil teknik gigi buaya kan. Okey, untuk teknik satu lagi, saya terus potong bahagian sini dan kena buat penambahan yang sama untuk pesak ni dekat sini. Okey, so saya nak pergi pada step potong pola. Okey, untuk bahagian yang macam berlekuk ataupun tajam, kita landaikan dia punya bentuk. Okey, so tak adalah berbucu. So ni saya landaikan sini. Okey, so bahagian sini. Okey, bahagian sini lah. Okay. Di sini saya landaikan dia. Okey, jadi saya potong. Okey, so ni kita pisahkan. Okey, dart ni kita buang. Okey, so ini untuk pola hadapan. Okey, bila potong kain, kita akan potong kain pada hujung ni. Hujung ni. So, kalau kata rasa macam tak okey nak potong direct macam ni, kita tampal dengan kertas lain. Okey, dengan kertas yang lebihan ni, kita tampal je. Okey. So, saya dapatkan dia punya ukuran. So, sini. Sudah dari sini. Okey. So, saya tampal je. Okay, jadi potong. Okay. Jadi untuk bahagian ni pun, okay, untuk bahagian yang kosong ni pun sama juga, kita tampal je. Jadi bila kita cantum, dia akan flowy jugalah bahagian yang kita dah buat penambahan.
Okay, so ni badan depan, pesak kiri dengan kanan. Okay, ni pesak atas. Okay, ni pesak bawah, kiri dengan kanan, ni pesak atas. Okay, so untuk yang bahagian belakang pula, sama juga. Okay, untuk yang ni kita boleh je terus ambil bahagian sini. Okay, saya ambil bahagian pesak ni terus. So ni kita putuskan. So kita nak kat sini, ini pesak atas belakang. Okay, kita potong, dia 2. So di badan belakang kat sini ada basi untuk zip 1 inci. Okay, so dia sebenarnya guna pola yang sama je. Yang ni. Macam tu je. Okay, kalau kata kita nak buat pola asing, yang ni kita cuma tambah je 4 inci. Lepas tu kita cuma gariskan sahaja. Jadi ni untuk pola belakang. Okay, ni pesak bawah untuk depan dengan belakang, kiri dan kanan. Jadi ni untuk pola bahagian hadapan. Okay, jadi setakat itulah perkongsian saya untuk video kali ni. Semoga video ni bermanfaat pada anda dan membantu pada anda yang nak buat desain baju ni. Jadi terima kasih kerana menonton. Bye, Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video. Bye.